Dalam tangan saya ni ialah 5 dinar dan 10 dinar. Antara dua ni mana yang lebih baik untuk anda miliki? 5 dinar ini beratnya 21.25 gram, berharga sekitar RM9,500. Dan 10 dinar ni beratnya 42.5 gram, berharga sekitar RM19,000. Jika kita buat perbandingan dari segi spread value 5 dinar adalah 8% dan 10 dinar pula ialah 7.5%. Seperti yang kita ketahui, lebih rendah spread value, lebih cepat kita dapat keuntungan dengan emas. Bermakna dari sudut keuntungan, 10 dinar ini memberikan keuntungan yang lebih bila disimpan berbanding dengan 5 dinar ini. Tetapi jika matlamat simpanan anda hanya memerlukan nilai sekitar RM9,500, jadi 5 dinar ni lebih baik untuk anda. Bagi yang berminat mendapatkan dinar keluaran public gold ni, anda hanya perlu daftar percuma sebagai ahli public gold. Dan pembelian boleh dibuat secara bayaran penuh ataupun melalui simpanan di akaun Emas Gap. Nak mula menabung emas dengan ilmu, jom saya bantu anda. Sebaiknya anda klik link di profil ataupun isi beg biru